Siapa yang kawal dan atur hidup kita pada hari ini? Adakah PMX, payung kuning, mak bapak korang? Semestinya tidak. Sebab PMX dan kita semua hanya macai je kepada mamat seorang ni. Dialah yang kontrol kesihatan, pekerjaan, pendidikan, politik dan sebagainya. Jadi, pastikan korang dengar video ini sampai habis jika anda sayangkan Islam. Sebelum itu, jemput dululah bersilaturahim dengan aku dengan korang tekan tombol tambah sebelah kanan korang ini dan kalau boleh korang aktifkanlah ke-5 tombol yang ada sebelah kanan korang ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Korang bayangkan, dalam hidup kita hari ini, kita ni sering berbalah tentang hal piksin yang korang cocok tu waktu COVID-19. Sampai apa saja pasal kesihatan, semua nak kena piksin berdos-dos. Betul tak? Kita juga berkelahi pasal sekolah, pasal pendidikan, pasal rawatan dan banyak lagi lah hal-hal yang lain. Tapi pernah tak kita fikir semua ini ada asal-usulnya yang jauh lebih lama. Semuanya bermula lebih 120 tahun dahulu dengan seorang lelaki yang bernama John D. Rockefeller. Dia ni bukan calang-calang orang. Zaman dia, kekayaan dia 2 kali ganda daripada apa yang Elon Musk ada sekarang. Dia mulakan revolusi dalam dunia perubatan. Dulu orang guna ubat herba kan untuk rawatan alami. Tapi Rockefeller ni dia memperkenalkan ubat sintetik yang berasaskan dari petroleum. Bukan sebab lebih baik tapi sebab boleh dipatentkan dan menguntungkan bisnes minyak dia. Maka mereka hire doktor yang sokong dia dan diberi ganjaran. Yang lawan akan disingkirkan. Maka sebab itu, hari ini ubat semula jadi makin terpinggir. Terutamanya makanan-makanan sunnah yang Nabi kita SAW bawa. Begitu juga dengan pendidikan. Rockefeller membiayai sistem sekolah di seluruh dunia untuk melahirkan pekerja yang patuh kepada sistem yang kita guna pada hari ini. Dan sistem sekolah bukan melahirkan orang yang bijak pandai, yang berpegang pada agama. Tapi semua ini adalah dirancang supaya sistem ini kekal menghasilkan tenaga kerja untuk revolusi industri dia secara global. Sebab itu setiap 1 Mei semua orang di atas muka bumi ini akan diberi cuti, iaitu Hari Buruh. So, anda tahu kan sekarang anda bekerja dengan siapa? Ya, anda bekerja untuk John D. Rockefeller. Jadi, selepas 120 tahun, kita masih lagi ikut corak yang sama. Dan inilah yang membentuk dunia moden kita hari ini. Bukan nak berdebat siapa betul, siapa salah, tapi fahamkan asal-usul kenapa hari ini kita berbeza pandangan. Itulah kisah Rockefeller yang jarang kita dengar dan tak ramai yang sampaikan. Ulama kita pun ramai yang tak faham pasal sistem yang kita hidup pada hari ini. Sebab mereka hanya menjadi pak turut saja dalam sistem ini. Bab agama memang mereka alim. Tapi bab fitnah akhir zaman mereka telah dibutakan. Inilah hakikatnya. Dan semoga konten ini memberi sedikit pencerahan dan kalau rasa ianya bermanfaat, bolehlah share, save dan follow supaya lebih ramai lagi yang tahu cerita di sebalik tabir dunia moden kita pada hari ini. Selepas ini, aku akan bongkarkan pula mengenai keluarga-keluarga Yahud ini. Berkemungkinan seterusnya adalah keluarga Rothschild yang membawa sistem perbankan dan juga kita gunakan hari ini digital money. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.